Kau pernah tak join rombongan makcik-makcik? So hari tu, aku bawa kawan-kawan mak aku dekat kampung pergi Kuala Terengganu selama 2 hari 1 malam. Dan antara 12 orang yang join, aku seorang je Gen Z weh. Transportation, naik van straight dari Perak. 9 jam perjalanan weh, 9 jam. Tulang belakang aku ni rasa dah sama macam orang. Rombongan ni sebenarnya ada tujuan. Tujuan utama, pergi kenduri kahwin jiran lama kampung kita orang yang sekarang ni duduk dekat Terengganu. Tapi alang-alang dah dekat Terengganu tu, aku bawa lah sekali jalan-jalan kan. Sampai je Terengganu, pagi tu kita orang breakfast dekat area Pantai Kemasik makan nasi dagang. Murah juga makanan dekat sini, sedap pula tu. Selesai je makan, kami meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu untuk kenduri kahwin. Beginilah situasi di kenduri. Masuk je petang, mula-mula ingat nak pergi bawa geng bedis ni pergi makan sotong celup tepung. But damn, van rosak tau. Tak pasal-pasal je retired bedis ni kena sidai. Ayah kereta poncat. Kita pancit, cik Ana berat sekarang. Pancit. Saya pancit. Tapi nasib baik tak lama sebab petang tu kita orang sempat melencong ke Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Aku pun first time sebenarnya naik atas ni. Tengoklah makcik-makcik ni, excited nak naik. View dekat atas ni memang sangat menarik. Kita dekat mana? Entah. Ni meh, ni. Sana tengah mana tu? Pagi esok tu, kita orang breakfast dekat dengan area homestay Kampung Gong Tok Nasi. Makan apa hari ni? Makan canai, laksa, bol. Sedap amat. Habis je breakfast, aku bawa dia orang pergi tempat kegemaran makcik-makcik. Semestinya, Pasar Payang. Untuk aktiviti terakhir, aku bawa dia orang pergi Museum Negeri Terengganu. Aku rasa dekat Malaysia ni, museum paling terbaik. Macam-macam benda kau boleh belajar dekat dalam ni. Tapi itulah, waktu aku saja sini, aku terlupalah target demografi aku ni makcik-makcik. Diorang tak boleh naik tangga tinggi-tinggi. So, diorang choose untuk stay dekat dalam van. Tiket nak masuk dalam ni murah je. Cuma RM5. And aku rasa kau perlu lebih dari sejam kalau nak puas spend masa dekat sini. Sebab aku spend sejam tak cukup But overall, I would say it's a fun experience. Bukan hari-hari aku dapat experience macam ni. Maybe aku kena bawa makcik-makcik ni pergi tempat lain pula next time.